3 senaman paling mudah untuk kuruskan badan anda tanpa perlu berlari, tanpa perlu berjogging pun. Buat ni 10 minit je setiap hari. First dengan duduk jumping je. Mudah je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next one, butt kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next one, high knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu habis. Bayangkan semua 3 senaman tu saya buat tak sampai 1 minit pun kan. Lepas tu rehat sekejap. Bila dah selesai, buat dalam 30 saat ke 60 saat rehat. Lepas tu sambung round kedua. Ready? Tolak ke atas. Let's go. 1, 2. Buat dengan saya sekarang. 7, 8, 9, 10. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Kali ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Lepas tu rehat 30 saat ke 60 saat. Lepas tu sambung round yang ketiga pula. Cuba buat sebanyak yang anda boleh dalam masa 10 minit. Saya garanti kalau buat macam ni dalam 10 minit boleh bantu anda burn more kalori, badan lebih sihat, cergas dan kuat, dan dalam masa seminggu bentuk badan pun anda pun boleh berubah. Follow saya kalau anda ada lagi senaman-senaman yang mudah yang anda boleh buat kat rumah tanpa perlu keluar dari rumah. Dan ingat, nak turunkan berat badan, fokus pemakanan dulu baru senaman.